Ini saya akan berkongsi macam mana untuk salin secara mingguan. Contoh ke minggu pertama nak salin ke minggu kedua. Apabila cikgu klik butang salin, semua maksudnya fungsi ini akan salin semua RPA cikgu dari minggu pertama ke minggu kedua dan automatik akan update tarikh. Okey. Tarikh minggu yang kedua lah. Contoh saya klik jana RPH. Okey, ni minggu pertama. Kalau kita tengok kat sini, tarikh hari Isnin 15 hari bulan. Okey, saya nak salin semua RPH ni. Kemudian, saya pergi kepada butang kuning ni. Klik butang salin. Minggu pertama ke minggu kedua. Okey, ke minggu pertama ke minggu kedua. Pastikan betul. Saya klik salin. Dah siap RPH telah berjaya disalin. Saya klik kembali. Dah ada RPH pada minggu kedua. Kita tengok tarikh. Okey, tarikh 22 hari bulan. Maksudnya betul lah. 22 hari bulan pada minggu kedua tu, dia dah update tarikh. Siap-siap. Kalau hari Selasa 23 hari bulan, 23 hari bulan dia akan update. Okey. Dapat sesuatu? Sekian, terima kasih.